Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuraliah Maisarah binti Muhammad Zin. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk iaitu perbezaan antara falsafah Barat, Timur dan Islam serta perbincangan tentang pengaruh dan implikasinya terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Untuk pengenalan falsafah pendidikan, secara umumnya falsafah pendidikan merupakan usaha manusia untuk memahami makna kehidupan, kebenaran dan hakikat kewujudan melalui pendekatan pemikiran yang berbeza mengikut latar budaya dan kepercayaan. Dalam konteks tokoh Islam, falsafah pendidikan sering dikaitkan dengan konsep al-hikmah iaitu penyatuan antara akal dan wahyu bagi mencapai kebenaran serta kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Bagi tokoh Barat, falsafah dilihat sebagai cinta kepada kebijaksanaan, menekankan pemikiran kritis, logik dan analisis sistematik terhadap ilmu, etika dan realiti kehidupan tanpa terikat sepenuhnya kepada doktrin agama. Manakala tokoh Timur pula menekankan pendekatan yang lebih holistik dan spiritual dengan fokus kepada keharmonian diri, ketenangan batin serta hubungan antara manusia dan alam melalui nilai moral dan kerohanian. Walaupun pendekatan ketiga-tiga aliran ini berbeza, matlamatnya adalah sama iaitu untuk membentuk manusia yang seimbang dan memahami makna kehidupan secara mendalam. Seterusnya, tokoh dan falsafah pendidikan. Tiga tokoh utama yang dibincangkan ialah Ibn Khaldun, Friedrich Froebel dan Confucius yang masing-masing membawa dimensi unik dalam falsafah pendidikan. Pertama, Ibn Khaldun, tokoh falsafah Islam, melihat pendidikan sebagai proses pembentukan malakah atau kemahiran yang berkembang secara berperingkat. Beliau menekankan keseimbangan antara keperluan duniawi dan ukrawi, penggunaan pemikiran kritis serta pendekatan pengajaran yang penuh kasih sayang tanpa paksaan. Pendidikan menurut beliau bukan sekadar penyampaian ilmu tetapi pembentukan akhlak dan sahsiah yang baik. Kedua, Friedrich Froebel, tokoh Barat dan pengasas konsep kindergarten, menekankan pendidikan awal kanak-kanak melalui pembelajaran berasaskan bermain. Beliau percaya bahawa kanak-kanak belajar secara semula jadi melalui penerokaan kreativiti, nyanyian, pergerakan dan interaksi sosial dalam persekitaran yang menyeronokkan dan selamat. Ketiga, Confucius, tokoh falsafah Timur, meletakkan pendidikan moral sebagai teras utama. Beliau menekankan nilai ren atau kemanusiaan, li atau adab serta pembelajaran sepanjang hayat bagi melahirkan individu yang berakhlak mulia dan mampu mewujudkan keharmonian sosial. Kesimpulannya, ketiga-tiga tokoh ini bersetuju bahawa pendidikan ialah medium pembinaan watak dan kemanusiaan, bukan sekadar pencapaian akademik. Selepas itu, kepentingan mempelajari ketiga-tiga falsafah. Kepentingan mempelajari ketiga-tiga tokoh ini terletak pada integrasi ilmu secara menyeluruh. Ibn Khaldun membantu kita memahami pendidikan dari sudut pembinaan intelek dan sosial masyarakat. Friedrich Froebel pula memberi kesedaran tentang kepentingan pendidikan awal kanak-kanak melalui kreativiti dan pembelajaran semula jadi. Manakala Confucius melengkapkan perspektif tersebut dengan penekanan terhadap etika, disiplin dan tanggungjawab sosial. Gabungan ketiga-tiga falsafah ini membolehkan pendidik merangka sistem pendidikan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial selari dengan matlamat PAKK masa kini. Di samping itu, persediaan guru mengaplikasikan falsafah. Bagi memastikan ketiga-tiga falsafah ini dapat diaplikasikan dengan berkesan, guru perlu bersedia dari segi pengetahuan, sikap dan kemahiran pedagogi. Guru perlu memahami konsep malakah Ibn Khaldun iaitu membimbing murid secara berperingkat dengan penuh kasih sayang. Dalam masa yang sama, guru perlu mengaplikasikan pembelajaran berasaskan bermain seperti yang disarankan oleh Froebel. Selain itu, guru juga perlu menjadi teladan moral atau junzi seperti yang ditekankan oleh Confucius bagi memastikan penerapan nilai murni berlaku secara berkesan.
Gabungan ketiga-tiga pendekatan ini menjadikan guru lebih bersedia menghadapi cabaran pendidikan moden. Seterusnya, perbandingan antara falsafah Barat, Timur dan Islam. Dari sudut perbandingan, ketiga-tiga tokoh menekankan pendidikan sebagai proses pembentukan insan secara menyeluruh. Ibn Khaldun menekankan pendidikan berperingkat dan realistik. Froebel menekankan pembelajaran melalui bermain dan kreativiti, manakala Confucius pula menekankan pembentukan moral, adab dan hubungan sosial. Perbezaan pendekatan ini sebenarnya saling melengkapi dan sangat sesuai dengan pembelajaran PAKK masa kini. Seterusnya, saya akan mengupas tentang biodata tokoh, prinsip falsafah, objektif falsafah serta kaedah falsafah untuk Barat. Friedrich Froebel merupakan seorang tokoh pendidikan Barat dari Jerman dan dikenali sebagai pengasas konsep kindergarten atau taman kanak-kanak. Beliau percaya bahawa kanak-kanak belajar dengan paling berkesan melalui pengalaman bermain, penerokaan dan aktiviti kreatif yang sesuai dengan perkembangan semula jadi mereka. Untuk prinsip falsafah pula, prinsip falsafah Barat menurut Froebel menekankan pembelajaran secara holistik melalui bermain. Pendidikan harus merangkumi perkembangan intelek, fizikal, emosi dan kreativiti kanak-kanak. Kanak-kanak juga diberi kebebasan untuk belajar secara semula jadi dalam persekitaran yang menyeronokkan seperti taman kanak-kanak. Untuk objektif falsafah, objektif utama falsafah Froebel adalah untuk membantu perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, sosial dan intelek melalui pembelajaran berasaskan pengalaman. Pendidikan ini juga bertujuan melahirkan individu yang kreatif, berdikari serta mampu bersosial dengan baik dalam komuniti yang harmoni. Untuk kaedah falsafah Barat, Froebel menekankan pembelajaran melalui bermain sebagai aktiviti utama kanak-kanak. Aktiviti seperti blog, seni dan permainan digunakan untuk merangsang pemikiran kreatif. Pembelajaran juga berlaku melalui lagu, perbualan dan interaksi sosial dengan peranan guru sebagai pembimbing. Selain itu, saya akan menceritakan tentang biodata tokoh, prinsip falsafah, objektif falsafah dan kaedah falsafah untuk Timur. Confucius merupakan seorang tokoh falsafah Timur dari China yang menekankan pendidikan sebagai asas pembentukan moral dan keharmonian sosial. Beliau percaya pendidikan boleh diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira status sosial. Prinsip falsafah pula. Prinsip falsafah Timur menurut Confucius menekankan nilai moral, keharmonian sosial dan etika. Pendidikan berperanan membentuk akhlak yang baik, menghormati orang tua serta mengekalkan hubungan sosial yang seimbang dalam masyarakat. Objektif falsafah Confucius ialah melahirkan individu yang bermoral tinggi melalui penanaman nilai adab dan hubungan sosial yang harmoni. Pendidikan juga bertujuan memastikan kestabilan masyarakat serta melahirkan insan yang seimbang dari segi ilmu, tingkah laku dan tanggungjawab sosial. Untuk kaedah falsafah Timur menekankan pembelajaran melalui teladan guru, disiplin diri serta penghayatan nilai moral dan etika. Pembelajaran berterusan, refleksi diri dan perbincangan digunakan untuk membentuk akhlak mulia serta hubungan sosial yang baik. Untuk tokoh yang terakhir, saya akan membincangkan tentang biodata tokoh, prinsip falsafah, objektif falsafah dan kaedah falsafah Islam. Ibn Khaldun ialah seorang tokoh Islam terkenal dari Tunisia yang lahir pada 1332 Masihi. Beliau pakar dalam bidang sejarah, sosiologi, pendidikan dan falsafah serta menekankan pendidikan yang berperingkat dan realistik mengikut tahap perkembangan manusia. Untuk prinsip falsafah Islam menurut Ibn Khaldun menekankan pendidikan yang holistik dan berperingkat. Pendidikan bertujuan membangunkan intelek, moral, sosial dan spiritual secara seimbang dengan menggabungkan ilmu agama dan ilmu duniawi. Untuk objektif falsafah Islam adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, akhlak dan sosial. Pendidikan juga bertujuan membentuk sasiah kukuh melalui pengalaman dan hubungan dengan realiti kehidupan.
Untuk kaedah falsafah pula, kaedah falsafah Islam menekankan pembelajaran secara berperingkat mengikut tahap perkembangan murid. Penekanan diberikan kepada pengamalan ilmu dalam kehidupan sebenar, pembentukan akhlak mulia serta interaksi sosial yang membantu proses refleksi diri. Akhir sekali, untuk rumusan, sebagai kesimpulannya, integrasi falsafah pendidikan Ibn Khaldun, Friedrich Froebel dan Confucius menawarkan satu kerangka pendidikan yang lengkap dan seimbang. Pendidikan bukan sekadar untuk melahirkan individu yang berilmu, tetapi juga berakhlak, kreatif dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Oleh itu, penggabungan kebijaksanaan Islam, metodologi Barat dan nilai moral Timur merupakan kunci utama dalam membentuk modal insan yang berkualiti dan berintegriti bagi menghadapi cabaran masa hadapan. Sekian, terima kasih. Pendidikan di Malaysia merupakan satu usaha berterusan yang dirancang secara sistematik selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. FPK menjadi tunjang utama dalam pembentukan sistematik pendidikan negara dengan menekankan pembangunan insan secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Matlamat utama sistem pendidikan ini adalah untuk melahirkan individu yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berketerampilan, berkemahiran serta mampu memikul tanggungjawab terhadap diri, masyarakat dan negara. Sistem pendidikan Malaysia merangkumi pelbagai peringkat bermula daripada pendidikan asas sehinggalah ke pendidikan tinggi yang disusun melalui struktur dan dasar yang jelas serta terancang. Pengurusan dan pelaksanaan pendidikan pula dikawal sedia oleh Akta Pendidikan 1996 yang berfungsi sebagai asas perundangan dalam memastikan sistem pendidikan negara berjalan dengan lancar. Pengaruh falsafah Barat telah memberi kesan yang signifikan terhadap perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Falsafah Barat ini menekankan kebebasan berfikir, pembelajaran berasaskan pengalaman serta pembangunan potensi individu secara menyeluruh. Sejajar dengan keperluan pendidikan moden, hasil daripada pengaruh ini, pendekatan pengajaran perpustakaan murid semakin diterapkan bagi menggantikan kaedah tradisional yang berfokuskan guru semata-mata. Dalam proses pembelajaran, murid digalakkan untuk terlibat secara aktif melalui aktiviti perbincangan, penyelesaian masalah, kerja kumpulan dan pembelajaran berasaskan projek yang lebih bermakna. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan penglibatan murid dalam bilik darjah, malah turut membantu membina keyakinan diri, kritis serta kemahiran sosial seperti berkomunikasi dan juga kerjasama. Selain itu, falsafah Barat turut menekankan kepentingan kemahiran berfikiran kritis dan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAIT sebagai asas kepada pembelajaran yang berkesan. Penekanan terhadap KBAIT telah diterapkan secara sistematik melalui dasar pendidikan negara seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPM dan melaksanakan kurikulum pada abad ke-21. Secara keseluruhannya, pengaruh falsafah Barat telah membantu membentuk sistem pendidikan di Malaysia yang lebih progresif, dinamik dan relevan dengan cabaran serta keperluan pendidikan abad ke-21. Falsafah Barat memberi pengaruh ketara terhadap penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan di Malaysia. Aliran seperti esenisme dan pluralisme membentuk struktur kurikulum yang lebih sistematik dan terancang. Kurikulum menekankan kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira. Mata pelajaran disusun kepada teras dan induktif mengikut tahap pembelajaran.
Kandungan pembelajaran meningkat daripada asas kepada tahap yang lebih kompleks. Kurikulum menggalakkan pelibatan aktif murid dalam proses pembelajaran. Penekanan diberi kepada kemahiran penyelesaian masalah dan pemikiran kritis. Pendekatan pembelajaran aktif dan penilaian holistik semakin ditekankan. Kurikulum dirangka agar lebih relevan dengan keperluan dunia moden dan pendidikan abad yang ke-21. Matlamat akhir adalah melahirkan pelajar yang bersedia menghadapi cabaran global. Strategi pengajaran berasaskan falsafah barat menekankan aspek individualisme serta pelibatan aktif pelajar dalam proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid atau student-centered learning semakin diterapkan dalam sistem pendidikan Malaysia bagi menggantikan kaedah tradisional. Dalam pendekatan ini, murid bukan sekadar menerima maklumat tetapi diberi ruang untuk berfikir secara bebas, menyuarakan idea dan membentuk keputusan sendiri. Pendekatan ini mampu melahirkan pelajar yang berdikari, kreatif dan berdaya sains selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Selain itu, pendidikan tidak hanya mampu kepada penyampaian ilmu semata-mata tetapi turut menekankan pembangunan individu secara menyeluruh. Strategi pengajaran barat juga memberi penekanan kepada kemahiran berfikiran kritis dan menggalakkan murid menyoal, menganalisis dan menilai maklumat secara rasional. Perubahan ini dapat dilihat melalui pelaksanaan kaedah pembelajaran berasaskan masalah, perbincangan kelas dan aktiviti kolaboratif. Kemahiran berfikiran aras tinggi ini amat penting bagi membantu pelajar menghadapi cabaran sosial dan kerjaya pada masa hadapan. Falsafah Timur merangkumi pelbagai aliran pemikiran seperti Konfusianisme dan Ateisme dari China serta Hinduisme, Buddhisme dan Islam. Setiap falsafah ini mempunyai pandangan dan tujuan yang terdiri berdasarkan ajaran serta tokoh masing-masing. Konfusianisme dan Taoisme misalnya menjadi panduan penting dalam membentuk gaya hidup dan pemikiran masyarakat Cina. Secara umum, falsafah Timur berkait rapat dengan cara manusia berfikir dan seterusnya mempengaruhi tingkah laku dalam kehidupan harian. Dalam konteks pendidikan, falsafah Timur menekankan pembentukan kebijaksanaan, nilai moral dan akhlak mulia bukan sekadar pencapaian akademik. Selain itu, falsafah ini turut menitik beratkan peranan institusi kekeluargaan, kepatuhan terhadap undang-undang serta usaha mewujudkan keharmonian sosial dan kestabilan ekonomi dalam masyarakat. Falsafah Timur seperti Konfusianisme, Taoisme dan Buddhisme telah mempengaruhi kurikulum pendidikan Malaysia, khususnya dalam penekanan terhadap nilai moral dan etika. Nilai-nilai seperti hormat kepada orang tua, kesopanan, ketukunan, pertambahan moral dan keharmonian diterapkan secara berterusan dalam sistem pendidikan. Pengaruh ini dapat dilihat dengan jelas dalam mata pelajaran seperti pendidikan moral serta pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Melalui kurikulum, nilai menghormati orang lain dan hidup secara harmoni dalam masyarakat majmuk diterapkan secara sistematik. Pendekatan ini bertujuan melahirkan pelajar yang seimbang bukan sahaja dari segi akademik, malah dari segi sosial dan jati diri. Selain itu, nilai budaya Timur turut dipersapadukan dalam mata pelajaran bukan agama seperti sejarah, seni, muzik dan kesutraan. Secara keseluruhannya, kurikulum pendidikan Malaysia menegakkan pembangunan holistik, toleransi antara kaum dan keupayaan pelajar menyelesaikan diri dalam masyarakat yang berbagai budaya.
Pembelajaran kooperatif menekankan kerjasama, interaksi sosial dan perkongsian idea antara pelajar sejajar dengan nilai falsafah timur yang menitik beratkan keharmonian dan saling menghormati. Guru memainkan peranan penting dalam mengurus pembahagian kumpulan secara adil serta menyediakan tugasan mengikut keperluan murid. Melalui strategi ini, pelajar bukan sahaja meningkatkan kemahiran komunikasi, kerja kolaboratif dan pemikiran kreatif, malah mempelajari nilai sosial seperti hormat menghormati, kerjasama dan toleransi. Pendekatan kooperatif juga mengukuhkan hubungan interpersonal dan mewujudkan budaya sekolah yang inklusif. Selain itu, amaran reflektif membantu guru meningkatkan kesedaran diri, menilai pengalaman PDP dan menambah baik strategi pengajaran secara berterusan. Kaedah refleksi ini selari dengan falsafah timur yang menekankan introspektif dan keseimbangan diri sekaligus menjadi pendidikan lebih holistik yang menyokong pengembangan sahsiah murid serta profesionalisme guru. Falsafah pendidikan Islam berasaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan matlamat membentuk manusia yang mengenal Allah serta memahami peranan bertanggungjawab diri dalam kehidupan. Pendidikan Islam dilihat sebagai usaha membina kehidupan yang berlandaskan nilai dan ajaran Islam sekaligus membangunkan akal, sahsiah dan rakyat secara menyeluruh. Tokoh seperti Ibn Khaldun menekankan bahawa pendidikan perlu merangkumi pembangunan intelek dan sahsiah secara seimbang. Proses pembelajaran pula perlu dilaksanakan secara berperingkat dan berterusan, dengan ilmu disampaikan secara beransur-ansur supaya murid dapat memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehariannya. Selain aspek rohani, pendidikan Islam juga menekankan perkembangan emosi dan sosial bagi melahirkan insan yang seimbang dan bertanggungjawab. Falsafah Islam memberi kesan yang besar terhadap reka bentuk dan pelaksanaan kurikulum pendidikan di Malaysia. Nilai rohani dan akhlak Islam diterapkan secara holistik di semua peringkat pendidikan, bukan sahaja melalui subjek pendidikan Islam tetapi juga merentas mata pelajaran lain. Kurikulum ini bertujuan membentuk kefahaman pelajar tentang tanggungjawab mereka sebagai hamba Allah serta memupuk hubungan sosial dan harmoni. Pendekatan ini selaras dengan matlamat pendidikan Islam yang mengintegrasikan ilmu dunia dan akhirat sekaligus melahirkan pelajar yang cemerlang akademik, berakhlak mulia dan mempunyai kesedaran rohani yang tinggi. Falsafah Islam turut disesuaikan dengan keperluan pendidikan abad ke-21 melalui penggunaan teknologi dan pendekatan moden. Pembelajaran bersepadu menggabungkan nilai Islam dengan kaedah pengajaran dan penilaian yang relevan, termasuk aktiviti kolaboratif, projek berasaskan masalah dan refleksi kendiri. Pendekatan ini bukan sahaja memenuhi tuntutan global tetapi juga menyokong pembangunan pelajar secara seimbang, inklusif dan holistik, meliputi aspek rohani, intelek, emosi dan sosial bagi melahirkan insan yang berilmu, berakhlak tinggi dan bersedia menghadapi cabaran dunia yang moden. Strategi pengajaran berasaskan falsafah Islam menggabungkan ilmu nakli dan akli secara sistematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta kurikulum. Integrasi Al-Quran dan hadis bukan sahaja memberi asas rohani yang kukuh, malah membantu pelajar memahami ilmu duniawi dan agama secara holistik. Pendekatan ini bertujuan melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga berakhlak mulia serta bertanggungjawab dari aspek sosial dan spiritual. Dalam konteks ini, guru memainkan peranan penting dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara relevan dan dalam pelbagai mata pelajaran. Pengajaran berasaskan falsafah Islam menekankan pembentukan insan secara menyeluruh dan tidak terhad kepada penyampaian fakta semata-mata. Nilai seperti akhlak, tanggungjawab dan kemahiran hidup diterapkan meretasi kurikulum bagi menyokong perkembangan sahsiah pelajar.
Selain itu, penggunaan kaedah Quran and Quoting Teaching Method atau QPTMS telah membantu meningkatkan prestasi akademik serta membentukkan kepribadian pelajar. Secara keseluruhannya, pendidikan berteraskan falsafah Islam menyokong pendidikan holistik dan membantu membina jati diri pelajar yang seimbang serta bertanggungjawab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kekuatan dan kelemahan 3 aliran falsafah pendidikan, iaitu falsafah Barat, falsafah Timur dan falsafah Islam. Tujuan pembentangan ini adalah untuk memahami bagaimana setiap falsafah membentuk pemikiran manusia, sistem pendidikan dan cara hidup masyarakat dengan memahami kekuatan dan kelemahan setiap falsafah. Kita dapat memilih pendekatan yang lebih seimbang dan sesuai dengan keperluan semasa. Saya akan mulakan dengan falsafah Barat, diikuti falsafah Timur dan seterusnya falsafah Islam. Pertama, kita lihat kepada kekuatan falsafah Barat. Kekuatan utama falsafah Barat ialah ia menggalakkan pemikiran kritis dan rasional. Pelajar dididik untuk berfikir secara logik, bertanya soalan dan tidak menerima sesuatu maklumat secara membuta tuli. Ini membantu pelajar menjadi lebih matang dalam membuat keputusan serta mampu menilai sesuatu isu dengan lebih objektif. Selain itu, falsafah Barat juga menekankan kebebasan individu. Setiap individu diberi ruang untuk menyuarakan pendapat, membuat pilihan sendiri dan membina identiti diri. Dalam pendidikan, ini mendorong pelajar menjadi lebih yakin, berdikari dan berani mencuba perkara baharu. Seterusnya, falsafah Barat menggalakkan perkembangan sains dan teknologi. Melalui pendekatan yang menekankan eksperimen, kajian dan inovasi, masyarakat Barat berjaya menghasilkan pelbagai kemajuan dalam bidang perubatan, kejuruteraan, teknologi maklumat dan banyak lagi. Ini memberi manfaat besar kepada kehidupan manusia sejagat. Di samping itu, falsafah Barat juga membentuk individu yang kreatif dan inovatif. Pelajar digalakkan berfikir di luar kotak, menghasilkan idea baharu dan menyelesaikan masalah dengan cara tersendiri. Ini membantu melahirkan generasi yang mampu bersaing dalam dunia global. Akhir sekali, falsafah Barat memberi penekanan kepada perkembangan potensi diri. Setiap individu dilihat mempunyai bakat dan kebolehan tersendiri dan pendidikan berfungsi untuk membantu individu mencapai kejayaan mengikut keupayaan masing-masing. Namun begitu, falsafah Barat juga mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, ia kurang menitik beratkan nilai spiritual dan agama. Dalam banyak sistem pendidikan Barat, aspek rohani tidak diberi perhatian yang seimbang berbanding aspek akademik dan material. Ini boleh menyebabkan manusia menjadi cemerlang dari segi ilmu tetapi lemah dari segi akhlak dan nilai kemanusiaan. Selain itu, kebebasan individu yang terlalu luas boleh membawa kepada kesan negatif. Tanpa kawalan nilai dan moral yang kukuh, kebebasan ini boleh menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak, salah guna kebebasan serta peningkatan masalah sosial dalam masyarakat. Seterusnya, falsafah Barat juga lebih menekankan kejayaan individu berbanding kesejahteraan masyarakat. Ini boleh mewujudkan sikap mementingkan diri, persaingan tidak sihat dan kurang semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat. Di samping itu, pendekatan Barat yang terlalu fokus kepada pencapaian material seperti kekayaan, status dan kejayaan kerjaya boleh menyebabkan manusia kurang menghargai nilai kesederhanaan dan kepuasan hidup. Akhir sekali, kekurangan keseimbangan antara jasmani, emosi dan rohani dalam falsafah Barat boleh menyebabkan individu mengalami tekanan hidup, kekosongan jiwa dan kehilangan makna kehidupan sebenar.
Seterusnya, kita beralih kepada kekuatan falsafah timur. Salah satu kekuatan utama falsafah timur ialah menekankan nilai moral dan akhlak mulia. Individu dididik supaya menghormati orang lain, beradab, bersopan, santun serta menjaga keharmonian dalam hubungan sesama manusia. Ini membantu membentuk masyarakat yang aman dan saling menghormati. Selain itu, falsafah timur juga mengutamakan keharmonian antara manusia, alam dan diri sendiri. Manusia ini digalakkan hidup secara sederhana, tidak melampaui batas dan sentiasa menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Ini membantu mewujudkan kehidupan yang tenang dan stabil. Seterusnya, falsafah timur menekankan kepentingan menghormati orang tua, guru dan pemimpin. Nilai ini penting dalam membina disiplin, kesopanan serta hubungan yang harmoni dalam keluarga dan masyarakat. Di samping itu, falsafah timur juga menggalakkan kehidupan yang berdisiplin dan teratur. Individu dididik untuk mengawal diri, bersabar dan mengamalkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan seharian. Akhir sekali, falsafah timur juga menitik beratkan keseimbangan antara jasmani dan rohani, di mana manusia ini bukan sahaja perlu berjaya dari segi fizikal dan material, tetapi juga perlu mencapai ketenangan jiwa dan kestabilan emosi. Namun, falsafah timur juga mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, ia kurang menekankan kebebasan individu. Dalam sesetengah masyarakat timur, individu perlu mengikut norma dan kehendak masyarakat tanpa banyak ruang dan menyuarakan pendapat sendiri. Ini boleh mengehatkan kreativiti dan kebebasan berfikir. Selain itu, pemikiran timur yang terlalu mengekalkan tradisi kadang-kala menyukarkan penerimaan perubahan dan pembaharuan. Ini boleh menyebabkan masyarakat suka menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia moden. Seterusnya, falsafah timur juga kurang menggalakkan kritikan terbuka dan perdebatan. Pelajar mungkin takut bersuara kerana ingin menjaga keharmonian, secara tidak langsung mengehatkan perkembangan pemikiran kritis. Di samping itu, terlalu menekankan kepatuhan kepada otoriti boleh menyebabkan seseorang individu itu kurang berani membuat keputusan sendiri dan terlalu bergantung kepada orang lain. Akhir sekali, kekurangan fokus terhadap inovasi dan persaingan global boleh menyebabkan masyarakat timur ketinggalan dalam bidang teknologi dan pembangunan ekonomi jika tidak disesuaikan dengan konteks semasa. Akhir sekali, kita lihat kepada kekuatan falsafah Islam. Kekuatan utama falsafah Islam ialah menggabungkan akal dan wahyu secara seimbang. Manusia digalakkan berfikir dan menuntut ilmu, namun pada masa yang sama berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Ini memastikan ilmu digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk kemudaratan. Selain itu, falsafah Islam membentuk akhlak mulia dan kepribadian seimbang. Pendidikan Islam menekankan nilai seperti kejujuran, amanah, tanggungjawab, kasih sayang dan hormat menghormati. Ini membantu melahirkan insan yang bukan sahaja berilmu tetapi juga berakhlak tinggi. Seterusnya, falsafah Islam menekankan hubungan manusia dengan Allah, manusia dan alam. Hablum minallah wa hablum minan nas. Konsep ini membantu membentuk keseimbangan hidup di mana manusia bukan sahaja mengejar kejayaan dunia tetapi juga kebahagiaan akhirat. Di samping itu, falsafah Islam mengutamakan keseimbangan dunia dan akhirat. Pendidikan tidak hanya bertujuan melahirkan insan yang berjaya dalam kerjaya, tetapi juga insan yang bertakwa dan beretika dalam kehidupan seharian.
Akhir sekali, falsafah Islam melahirkan insan yang bertanggungjawab kepada diri, masyarakat dan negara. Individu dididik supaya menyumbang kepada kesejahteraan ummah serta menjaga keadilan dan kebaikan sejagat. Walaupun begitu, falsafah Islam juga menghadapi beberapa cabaran dalam pelaksanaannya. Pertama, pelaksanaan falsafah Islam bergantung kepada tahap kefahaman individu dan masyarakat. Jika ajaran Islam tidak difahami secara menyeluruh, maka nilai-nilai murni yang terkandung di dalamnya sukar diterapkan dalam kehidupan sebenar. Selain itu, wujud salah tafsir terhadap ajaran Islam oleh sesetengah pihak sama ada disebabkan kurang ilmu atau pengaruh budaya luar. Hal ini boleh menjejaskan imej Islam serta menyebabkan salah faham terhadap konsep sebenar pendidikan Islam. Seterusnya, falsafah Islam menghadapi cabaran menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, terutamanya dalam bidang teknologi, globalisasi dan pemikiran moden. Tanpa pendekatan yang bijaksana, nilai Islam mungkin dianggap ketinggalan zaman sedangkan sebenarnya bersifat universal. Di samping itu, kekurangan pendedahan kepada falsafah Islam dalam konteks global menyebabkan sumbangan Islam kepada tamadun manusia tidak dihargai sepenuhnya. Akhir sekali, pelaksanaan nilai Islam yang tidak konsisten dalam sistem pendidikan dan masyarakat boleh menyebabkan jurang antara teori dan amalan di mana ajaran Islam difahami tetapi tidak diamalkan secara menyeluruh. Sebagai kesimpulan, ketiga-tiga falsafah ini mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri. Falsafah Barat menekankan kebebasan pemikiran kritis dan kemajuan teknologi, namun kurang memberi perhatian kepada aspek rohani. Falsafah Timur pula menekankan keharmonian, akhlak dan disiplin, tetapi kurang menggalakkan kebebasan individu dan inovasi. Manakala falsafah Islam menawarkan keseimbangan antara akal, rohani dan jasmani, tetapi tidak menghadapi cabaran dalam pelaksanaan dan kefahaman masyarakat. Oleh itu, pendekatan terbaik dalam pendidikan ialah menggabungkan kekuatan ketiga-tiga falsafah ini supaya dapat melahirkan insan yang berilmu, berakhlak, seimbang dan mampu menghadapi cabaran dunia moden. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih.